Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Sebelum ni saya ada buat satu video Social Bus Admin Panel, tapi itu old version, first version. So ni lah selepas kita update dan kita dah masukkan streamer management kat sini. So saya nak tunjukkan cara untuk menggunakan Social Bus Admin Panel ni, iaitu kita gunakan Social Bus. Orang boleh donate guna Social Bus. Masukkan pada bahagian tulis message ni dia orang punya username, kemudian buat pembayaran dan dia akan masuklah kat dalam. Anda boleh terus claim dalam game. So contoh kat sini kita nak tunjukkan, kita gunakan testing punya integration punya ni, webhook dia. So bila kita tekan kat sini, dia akan automatic masuk dekat dalam default account lah kat sini. So contoh kita nak access kepada contoh, so kita masukkan dekat account ni. Contoh kita masukkan dua So kita reassign. Tapi kalau diorang masukkan diorang punya in-game, sebab ini hanyalah testing saja. Kalau diorang betul-betul masukkan dekat diorang punya ID, dia akan automatic boleh claim dalam game. So contoh kat sini, so saya dah masukkan dekat ID ni. So dia ada 2 pending donation. Dan ini dia akan tanya, adakah anda menggunakan stream code? Kalau ada. So contoh sekiranya kita bukan streamer, contoh saya gunakan account nama admin ni, dia bukan registered as streamer. So dia akan detect nama, character name admin. So contoh kita nak register satu streamer, kita pergi kat streamer management, kita letak nama streamer tu. Contoh kat sini letak nama admin. Ni bukan nama karakter. Streamer code, kita nak bagi streamer code apa? Contoh admin 77. So stream link, ini hanyalah untuk kita punya information lah, dia nak stream dekat mana. So contoh kita letak je YouTube. So ini character name tu lah, contoh tadi admin. So kita letak betul-betul nama dia admin. Dan berapakah percentage yang dia akan dapat daripada apa yang user claim lah. Contoh user claim untuk RM100, RM100,000 sebagainya, dia akan dapat berapa persen. Contoh kat sini kita letak 7%. Dan user pula dia akan dapat 10% percentage. Contohnya dia orang top up untuk 1000 cash point, so dia orang dapat 10% lebih. So 1100 tu contoh lah. So point ni contoh cash point. Dan juga expiry date kita boleh set lah, streamer code ni berapa lama dia boleh digunakan. Contoh expiry date kita set sampai esok 28 hari bulan. Add streamer. So bila kita add, dia ada info ni lah, dia akan beritahu berapa banyak total users yang dah guna kita punya code, berapa total points, yang berapa yang belum diklaim, dan juga berapa yang telah pun diklaim. So kita try check balik dekat dalam ni. Admin kita dah set nama dia sebagai streamer. So anda boleh tengok dia dah detect you currently have no unclaimed streamer rewards, dan apa kita punya code. So kita akan cuba untuk claim menggunakan ID lagi satu, sebab ni tadi dia ada 2. So contoh 2 penny donation untuk RM100, 1000 point ni contoh So do you want to use streamer code? Contohlah kita masukkan streamer code salah, admin 88 ataupun 77. So ini sebab kita gunakan streamer code tadi, dia tak perlu, kita dah set supaya dia tak perlu semua huruf besar dan sebagainya lah. Contoh asalkan dia letak admin 7, so dia boleh tag. So contoh sini valid code, dia akan terima 10% bonus. So contoh tadi patokin 2000, dia akan dapat base point 2000, kemudian dia akan dapat lagi 200, so total 2200. So dia akan bagi total lepas tu lah. So selepas kita claim, kita boleh tengok dekat sini. Okay, anda boleh tengok kat sini total point yang orang dah claim 2000, satu orang user. So 140 ni ialah 7% ni, streamer ni dia boleh claim juga. So bila streamer tu pergi try claim, dia ada 140 daripada code ni. Do you want to claim? Yes, dapat 140 lagi. So dekat sini dia akan update lah, unclaim tu dah jadi kosong, dia dah kena claim. So ini termasuk jugalah, walaupun orang tu tadi kita dah contoh claim dua transaction sekaligus. So contoh kita try buat lagi satu. So contoh dia ada orang dah masukkan kat sini lah, tapi ini sebagai default, so dia akan pergi dekat default account. So sebab ini hanya test, so kita try reassign balik. So ID ni ada satu lah.
contohlah dia nak claim kat sini donation manager, dia ada satu pending donation yang tadi tu. Do you want to use streamer code? Contohlah kita masukkan I have streamer code, kemudian kita masukkan admin 99. So dia akan bagi tahu sama ada streamer code tu tak wujud atau invalid ataupun expired. So do you want to proceed again? Do you want to proceed without the code? So kita nak katakan no, kita nak gunakan juga code. Contohlah dia salah isi, so katakan ada salah isi lagi. So invalid expired, please come back when you have a valid code. So ini adalah contoh untuk kita elakkan orang tu daripada dia dah ada code tapi dia terclaim tanpa code. So itulah kita punya position lah. So contoh kat sini dia nak claim without code, so dia akan dapat claim lah tanpa apa-apa bonus. So contoh sepatutnya dapat 1000, so dia still dapat 1000 juga. So anda boleh tengok kat sini akan ada lah maklumat yang pending claim berapa, yang claim berapa, total point yang orang dah donate berapa, rejected berapa, donation berapa, dan juga dia punya berapa ringgit dan ataupun sebagainya lah. Kalau menggunakan dalam sistem kita ada set lah apa-apa currency yang kita boleh tak white, yang kita tak whitelist dia akan pergi terus pada rejected, dan kita boleh set lah dia punya information, dia punya nak pergi pada account mana dan berapa value cash point yang kita nak masukkan. Sebab currency memang terlalu banyak, ada yang bernilai rendah, ada yang bernilai tinggi, so anda boleh set lah manually. Okay, so saya harap kat sini lebih maklumat yang lebih terperinci lah mengenai cara menggunakan Social Blast Admin Panel ni, termasuklah mengenai kita punya streamer management, iaitu feature yang terbaru kita add dalam Social Blast Admin Panel ni. Itu saja, diharap video manfaat. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada apa-apa input ataupun idea yang menarik untuk saya update sistem Social Blast Admin Panel ni, boleh kongsikan pada ruangan komen di bawah lah. Itu saja, sekian, terima kasih.